Dengan Along dari Keramat Wangsa. Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, ceria suara pagi-pagi ni. Seronok dengar kan? Kita mesti kena ceria. Tapi Along juga pernah sakit katanya tadi. Sakit apa Long dulu? Alon sakit autoimun dan pemphigus vulgaris. Tapi Uish. bila kita bercerita dengan orang tanya kita sakit apa, autoimun, orang tak tahu. Bahasa mudahnya apa? Bahasa mudah dia memang autoimun, pemphigus vulgaris. Dia ada 80 jenis penyakit dalam autoimun. So salah satu dia adalah pemphigus vulgaris yang Kak Long hadapi sekarang lah. Sampai sekarang saya tak faham ni sebenarnya. Tapi apa yang berlaku pada Along akibat daripada sakit tu? Tu penting nak tahu. Sakit tu dia antibody kita dia sepatutnya tolak penyakit yang tak baik, dia akan tolong kita buang penyakit tu. Tapi bila tiba dengan Kak Long, dia ceraru. Serang organ dalaman Kak Long, dalaman dan kulit Kak Long. Oh ya ke? Salah satu daripada tu yang Kak Long kena mula-mula kulit. Kulit Kak Long memang habis, bodoh, sakit, terlalu sakit. Ya. So, Kak Long kena makan, doktor bagi ubat untuk Kak Long. Satu hari Kak Long kena makan 25 biji sehari. Selama 1 tahun setengah. Dah habis 1 tahun setengah tu, dia turunkan ubat Kak Long sedikit. Dan sekarang ni makan 17 biji. Tapi masih lagi? 17 biji tu banyak juga tu. Ya betul. Doktor cakap ubat penyakit ni memang tak boleh baik. Hanya boleh mengurangkan radang. Itu je. Mana Along akan hadapi sakit ni sampai bila-bila lah? Tak ada penghujung. Maksudnya tak ada penghujung. Itu pun dengan izin Allah lah. Kalau Allah nak kata baik, Alhamdulillah Kak Long sihat. InsyaAllah. Amin. Buat masa ni, Allah izinkan dengan ubatan yang doktor bekalkan untuk Along. Jadi Along boleh berdiri macam ni sekarang ni. Tidur macam biasa jugalah kan? Walaupun kena makan ubat banyak kan? Ya, tapi tahulah bila makan ubat sejak pagi tu akan menangis lah setiap hari. 17 biji nak telan sehari tu pagi tu saja. Aduh, memang payah Long dengan 17 biji ubat. Tetapi ingat macam biasa, kita yang sakit ni kalau kita positif, badan kita akan positif dan dengan doa kita berkat nanti manalah tahu dimakbulkan Allah, kita akan sihat kembali seperti biasa. Kami di Kuala Lumpur doakan Along agar Along sihat kembali. Walaupun mungkin belum sihat kembali, tetap kena semangat, tetap kena ceria demi keluarga yang masih ada dengan kita setiap hari. 0377225656 telefon kita tu sekarang di Cool 101.